Berhenti buat benda ni kalau nak dapat ikan. Stop. Segera. Kalau kau masih tak dapat ikan, jujur aku cakap, besar kemungkinan bukan disebabkan nasib semata-mata lah, tapi sebab kesilapan yang kau buat sendiri, yang mana kau sendiri tak sedar kau buat silap tu. Ramai yang tak sedar langsung pun sebenarnya. 5 kesilapan pemancing baru yang sebenarnya buat kau akan jadi humpa. Subscribe, like, dan jangan lupa tekan loceng. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu pancing. Hari ni aku tak boleh nak turun memancing. Hari ni aku nak sembang-sembang dengan korang lah berkenaan ilmu yang aku sendiri rasa benda ni. Mungkinkah korang pun sama? So apa yang aku nak beritahu ni, berhenti buat benda ni kalau nak dapat ikan. Stop. Segera. Okay geng, kesilapan pertama, kau terlalu percaya kepada barang-barang pancing yang mahal macam ni. Ramai ingat setup pancing yang mahal macam ni, okay, dia akan dapat banyak ikan. Itu salah guys. Kalau kau pakai teknik yang tak betul, kau belilah pancing, kau gunalah setup yang harga 1,000 pun, 2,000, 5,000, 10,000 sekalipun, tapi kalau salah, percayalah, tetap kosong. Jadi pastikan kau setup ikut kau nak pancing di mana. Kalau di pantai, kau gunakanlah pancing yang ringan-ringan. Kalau kau nak pergi ke laut dalam, baru kau gunakan jenis pancing yang macam ni, bersesuaian lah dengan joran dan kekuatan mesin. Atau kalau kau nak mancing kolam, kau ikutlah, kau gunakan jenis yang medium pun okey. Seterusnya kesilapan kedua. Kesilapan kedua, selalunya kau akan setting drag reel kau tu ikut suka hati je. Maksud aku drill drag yang ni. Okay, ini drag. Ini ramai yang buat lah, drag suka hati. Yang ni, ini drag. Kalau kau bubuh terlampau ketat sangat pun, kau akan dapat habuan putus lah. Sama ada kau pakai tali benang ataupun kau pakai tali mono. Tapi kalau kau bubuh terlampau longgar sangat pun, akibatnya apa? Ikan cabut. Ikan akan lari. Kalau terlampau longgar kan, kau pasang drag, ni longgar, ikan senang nak lari. Tapi kalau kau pasang terlampau ketat, so tension, dia kan boleh putus. Itu bila dah putus kah apa kah, mulalah kau salahkan ikan. Itu yang biasa berlaku lah pada pemancing terutama yang baru lah. Padahal setting kau sendiri yang menyebabkan ikan-ikan tu semua lari ataupun tali kau putus. Okey, untuk mancing baru, dia tak boleh untuk satu tempat, satu setting. Tiap kali kau turun, kau kena tukar settingnya. Kalau kau main kolam, kau kena tukar settingnya. Kau main di laut dalam, kena tukar setting. Dengan kau main di pantai pun kena tukar. Okey guys, kesilapan yang ketiga iaitu silap pilihan memilih tali lah. Okay, kau silap pilih tali. Ini yang aku cakap jujur kalau kau mancing ramai yang buat tanpa sedar tau. Dia silap pilih tali. Macam aku guna tali benang, pakai benang ataupun braided di tempat yang salah, ataupun tempat yang banyak batu karang lah. Walaupun dia kuat tapi dia cepat putus sebab dia tak ada regangan tali ni, benang ni. Lepas tu heran dah, kenapa lah asyik putus tali aku ni.
kan? Sebab kau tak tahu tali benang ni sebenarnya walaupun kuat, tapi kalau kena sesuatu yang tajam macam batu karang, dia akan cepat putus. Manakala pula kau pakai mono ataupun tali tangsi mungkin kau akan kurang rasa getuan ataupun patukan ikan kalau ikan makan, kan? Lepas tu mulalah cakap, alamak ikan tak ada dalam tempat ni. Padahal tali yang kau gunakan tu mono. Bila mono, dia kena perlukan lebih pengawalan di sana. Okay? Bukan ikan tak ada sebenarnya, kau yang tak rasa patukan tu. Dia akan bersangkut paut dengan kesilapan yang keempat. Kesilapan yang keempat, tak fokus. Senang cerita lah, sembang kita geng-geng mancing. Masa mancing kau main phone, kau layan TikTok. Mancing tengah pasang ni, tu kau main phone, lepas tu kau sembang-sembang. Ini pengalaman aku lah sebenarnya. Kau leka, lalai lah, kan? Lepas tu kalau ikan makan pun, ujung joran dia makan, kau tak sedar langsung pun masa ikan tengah makan tu. Lepas tu mulalah kau cakap apa? Hari ni tak ada rezeki ya. Kesilapan kelima, yang ni yang paling banyak berlaku lah dalam dunia pemancingan, dan yang paling selalu dilakukan oleh pemancing-pemancing yang baru nak memancing. Tidak penyabar, kesabaran tak ada. Apa yang kata kesabaran tak ada tu, baru je 10 minit kau mancing, tak sampai 10 minit lah, under 10 minit. Lepas tu kau tukar spot, ataupun kau tukar setup. Tak sampai 10 minit, baru 5 minit mancing, tarik dah, tukar perambut yang pendek, tukar perambut pula yang panjang. Padahal mungkin saja masa kau letak tadi, kau nak tarik tu, ikan mungkin ada situ. Dia baru nak sampai, baru nak adjust umpan, tiba-tiba kau dah tarik dah. Ikan tu memang ada, cuma dia belum makan lagi. Okay? Pasal tu kena sabar mancing. Mancing ni orang kata bukanlah kita tekan button, bukanlah tekan butang tu terus dapat. No. Dia kena mempunyai kesabaran yang tinggi. Okay, kalau kau buat semua yang aku sebut tadi tu, ataupun 4/1, memang kau akan susah dapat ikan. Percayalah. Aku cerita ni sebab aku sendiri pernah buat semua yang aku sebut tadi. Sebab tu aku kongsikan pada korang semua lah. Supaya benda ni jangan berlaku pada korang yang baru nak mula mancing. Cuma orang kata bezanya, aku tersedar dan aku betulkan. Mungkin aku cuba betulkan. Lepas tu kalau selepas kita betulkan tu kan, hasil pun akan nampak, hasil pun akan berubah. Tapi of course lah, daripada semua tu rezeki daripada Tuhan nak bagi, Allah nak bagi kan. Cuma kita ni usaha kita tu. Okey, sekarang ni aku nak tanya sahabat-sahabat lah yang ada, yang menonton ni. Antara 5 yang aku sebutkan tadi ni, yang mana kau pernah buat? Ini kena jujur lah. Ataupun ada yang kau buat tapi aku tak sebut. Boleh drop dalam komen nanti. Boleh kot kita bincang kan. Lagi satu, jangan tipu jujur. Ini bagus ni untuk perkongsian kita nanti, mana tahu kan. Sebab aku pun sendiri beginner juga. Aku pun daripada beginner juga. Sebab kita semua pernah kena sebenarnya benda-benda macam ni. Lepas tu aku nak tengok siapa yang antara sahabat-sahabat ni yang jujur,
boleh drop komen bagi tahu yang mungkin lagi bagus kalau tak ada yang aku sebutkan tadi di dalam 5 tu. Tapi rasanya banyak lagi sebenarnya. Cuma ni pengalaman aku sendiri. Rasanya setakat ni saja dulu. Nanti panjang sangat pula. Terima kasihlah sebab sudi menonton sehingga saat ini, sehingga sampai ke sini, ke 5. Okey. Dan kalau korang suka pada video yang macam ni, boleh drop lah komen. So subscribe, share dan like kan, untuk support, untuk kita teruskan lagi video yang akan datang. Kita jumpa lagi pada next episode. InsyaAllah mungkin boleh turun mancing dah. So kita akan pergi mancing. Kalau tak boleh, kita akan review lagi apa yang boleh kita review lah untuk pancing. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum.